Okey, ni coding yang aku buat sendiri. Aku tak ikut buku teks punya, saja try. Itu coding dia. Aku tambah reka bit sahaja. So dalam reka bit tu pun dah ada motor servo punya. Ni motor servo punya, set servo. So on start, LED akan tunjuk pangkah. RGB pixel ni lampu hak dekat ni lah, lampu sini. Tu RGB pixel nama dia. Set jadi merah. Set servo, position kosong. So servo position kosong lah. Pintu pegang tutup. And then on button A press, dia akan buat simbol ni. Lampu jadi hijau. Servo akan terangkat 90 degree. Music bunyi buzzer ni akan 10 saat lah ni. 4 bit kali dengan 5. 2 bit 1 second. 4 bit kali 5. 10 saat lah. Lepas 10 saat, LED tunjuk pangkah. Lampu jadi merah balik. Servo turun kosong balik. So ni dah on. Okay, kita off dulu. Aku on. Tunjuk X, lampu merah. Kosong. Degree. Tekan button A. Dia tukar simbol tu. Lampu hijau. 90 degree. Bunyi buzzer. Lepas 10 saat. Siap. Projek RBT Pagar Keselamatan tahun 5. Dengan coding yang lebih mudah berbanding yang buku teks.